Selamat datang ke Banglang Dam, Thailand. Luncur! Banglang Dam ialah Thailand, satu nama yang tidak asing lagi bagi pemburu-pemburu sebarau atau lebih dikenali sebagai Serigala Sungai. Kawasannya yang masih terpelihara dengan baik menjadi penyumbang. Spesies ini membiak cepat dan hidup sihat. Populasinya mendominasi setiap persekitaran tasik ini dan menjadikan predator ini penakluk. Ni hasil dia. Dan kehadiran kami di sini adalah dengan satu misi. Misi memburu sang penakluk Banglang Dam. Assalamualaikum Datuk. Macam wartawan ni. Nak buat laporan kat mana? Ya, kita nak buat laporan dekat Thailand. Datuk Sago, okey Sago Sekarang ni kita buat apa ni? Kita baru lepas buat apa ni? Beli insurans. Beli insurans Dengan SIM card. Oh, SIM card, okey. Guys, hari ni, cerita dia hari ni aku nak pergi ke Kita nak pergi ke Banglang Dam. Okey, untuk masuk ke Thailand ni kita kena ada apa Kita kena ada dokumen. Okey, ni yang barunya untuk tahun ni. Kita kena ada TDAC. Okey, ni kena buat first. Lepas tu kita kena ada isi borang 2, borang 3. Dan yang penting sekali, kalau yang original tak perlu cop. Yang first step kita kena cop. Grant. Jangan lupa buku merah. Ya, jangan lupa buku merah. Okey, jom. Guys, kita tukar SIM card kita dulu. Senang kita berurusan nanti. Ni burger. Yang ambil yang dah panas. Awak nak makan burger? Yang dah panas. Yang dah panas kan? Panas. Ni guys. Sambil-sambil kita menikmati perjalanan ni, kita makan burger dulu. Okay guys, sekarang ni kami minum-minum dulu. Berhenti minum-minum dulu. Masa masih banyak lagi. Ni ahli-ahli jemaah kita. Tok Imam dia ni Tok Imam dia. Tok Nilam. Sebelah ada tu Tok Sago. Tok Sago tu Tok Reza. Ini Datuk Petinggi. Ini Datuk Laksamana lah macam biasa lah. Pusing. Ni Datuk. Ni Datuk. Datuk apa? Ini Datuk tak boleh lah kan. Mana boleh, mesti ada. Ni Datuk Paduka Al-Malhamah Al-Kubra. Okay guys, sekejap kita sambung lagi. Merepek ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Ya. Hey. Ini tekong aku ni. Ni tekong aku ni. Alhamdulillah. Kami dah sampai, baru sampai. Di mana? Di mana bang? Ban Sang Tisu. Kita makan dulu, kita rehat. Esok baru kita berjuang. Moga-moga esok ada hasil lah. Amin. Jangan lupa subscribe, share, like and comment dulu. Okay? Alhamdulillah guys, kami dah sampai dekat tempat penginapan. Ni kami duduk dekat sini. Guys, ini dekat dalam tempat penginapan kami. Ada toilet. Dia dah ada toilet siap-siap. Kau tak payah nak risau dah. Kau masuk sini, kau tak payah nak pergi bawah untuk mandi. Kemudian ada katil. Untuk 3 orang boleh lah. Satu bilik ni boleh duduk 3 orang. 3 orang selesa. Guys, sedikit pesanan kalau kata korang nak travel ke luar negeri, ke Thailand ke tak kisahlah ke mana-mana kan. Ni bawa ni adapter. Adapter ni ke seluruh dunia pun boleh. Ke mana-mana ceruk dunia pun boleh guna. Alam barzah tak boleh. Morning guys. Ni aku tunjuk korang dia punya view pagi kat sini. Ni view pagi. Bawah tu kan.
dia punya tasik. Syahdu guys. Pagi-pagi kat sini dikelilingi hutan. Bukan hutan lah, kebun. Kebun durian. Durian pun ada. Sekejap lagi aku tunjuk kat korang durian dia besar-besar. Datuk, okey Datuk? Dah mandi belum? Dah. Yang mana nak layan suasana tu boleh datang kat sini. Tu. Aku payung korang suasana dia. Tu dia. Suasana, keindahan suasana dia guys. Kau tengok dia punya durian ni guys. Durian dia besar mana guys? Bapak-bapak ni durian. Tu durian saja ni. Tidur sini sambil makan durian. Durian. Kau. Tengok durian dia, mewah dengan durian sini. Ni durian apa Mutong. Mutong. Durian mutong guys. Ni. Ni besar mana durian dia. Pokok kecil tapi buah dia. Buah dia bapak-bapak punya. Kita breakfast dulu. Kasih tenaga dulu. Lepas tu baru kita cari. Baru kita memburu. Morning bro. Okay Dari mana korang, dari mana? Ipoh bang. Oh Ipoh. Oh steady daripada Ipoh. Daripada Ipoh. Berapa hari lah? 3 hari bang. 3 hari lah? Ada dapat? Semalam 4 ekor. 4 ekor? Kurang lah. Ada saiz-saiz tak? 2 ada saiz dah. Satu dekat setengah kilo, satu dekat sekilo. Ui besar lah. Okey lah, steady lah. Lagi 2 macam, lagi satu sama macam ni lah. Okey padu letuk Jom. Gasak. Ni tekong kita, tekong popular kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat bangsa-bangsa Jorania. Hello guys. Bertemu lagi kita di Arif Muhammad Channel kegemaran rakyat Konoha, rakyat Gotham, rakyat Asgard dan yang pastinya rakyat Nusantara. Guys, apa khabar korang semua? Aku harap dan aku doakan agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan dan yang paling penting sentiasa bersemangat untuk turun mencari hero kita. Guys, sekarang aku berada di Banglang Yala Thailand untuk menduga sebarau kat sini guys. Bersama dengan sahabat aku yang ada ni, Datuk Pak Tinggi. Kemudian kita punya tekong Pak Sak. Yang akan membawa kita untuk memburu hari ni. Okey guys, agak-agak hari ni ada hasil. Sit back and layan. Sebelum tu korang layan dulu suasana dia. Dia naik tengah-tengah tu Itu anak ikan tu tengah tu. Alah, tak lekat. Tak lekat. Oh dia halau.
Ready. Kita punya. Alah. Lucu Bet. Aduh. Besar Bet. Tu. Kena. Aduh lucut. Ha. Ya Allah, aku dah bagi. Allah, lucut. Ha. Ya Allah. Allahu Akbar. Apa ni? Aduh, sakit pula tali ni. Aduh, hai. Apa ni? Aduh, yai. Aduh. Semua simpul pula time ni. Allahu Akbar. Aduh, yai. Goyang kaki dia tiba. Aduh. Guys. Ada rekod tak? Aduh, hai. Alhamdulillah. Benar-benar sampai atas tanggal. Aduh. Apa hal ha? Jadi ketat ni. Aduh. Spesimen pertama. Itu dia guys. Alhamdulillah. Datuk Petinggi dapat juga. Time ni lah nak lucut, nak itu, nak ini. Boleh. Alhamdulillah. Kena guys. Strike. Bawah ni Pit. Bawah saya punya ni. Bawah ikan. Okey, tak nak main-main lah. Tak nak main-main lah. Alhamdulillah. Good size. Okey, jap. Tu bagi dalam tu. Ada ni. Banyak lagi. Aku tak record time tu lah kau nak ambil. Alah. Alhamdulillah. Mau meletup tu tak dapat tu. Tak dapat. Aduh, yai. Banyak pula follow bawah. Tengok guys, time ni lah jadi macam-macam. Aduh. Banyak ni. Jom kita teruskan kas. Cari lagi. Betul dia nak, dia ngap terus. Yang tak nak tu main lalau. Apik-apik kena lagi guys. Kena lagi. Kali ni letup besar sikit tu. Wah. Itu dia. Boleh ya? Itu dia. Datuk Petinggi. Kena kat Datuk Petinggi lagi. Meletup. Tak apa-apa lah, dia main lah. Ikan tu dah penat lah. Alhamdulillah guys. Ada record awak punya kamera? Ada tak? Tak tahulah. Aduh. Alhamdulillah ada. Ada? Okey. Itu letup kuat tu. Bismillah. Baik. Haish. Main-main.
2 kali ambil. Kali pertama tak kena, kali kedua tu kena tapi tak lekat. Ni sebarau bukan pikok base. Dah tak mau lah. Kalau ada yang lain mungkin dia mau. Alhamdulillah. Aduh, kenapa tak rakam? Aduh. Guys, sorry guys. Dia punya letupan tadi memang best. Kan? Memang dahsyat tapi aku tak rakam. Allahu Akbar. Aduh. Kita suruh tekong kita tangguk boleh tak? Ada tangguk ke depan. Okey. Kita suruh depan. Tak apa tekong. Okey, tekong relax kan. Kita suruh orang depan nak tangguk ikan kita ni. Ni bagi dia ni dulu. Bagi dia naik baru tangguk. Ni tuk sikit. Okey. Dia. Kuat lagi kan ni. Kuat dia tu. Dia nampak. Alhamdulillah. Ada rekod walaupun separuh jalan, ada rekod. Terima kasih datuk kita. Tengok kita padu. Alhamdulillah, syukur. Makan bontot. Jaga tangan. Okey. Beres. Grip. Allahu Akbar. Sikit. Okey, volume 40. Betul? 40 kan? 40. Alhamdulillah 40. Padu ikan dia panjang ni. 40 guys. Oh. 40. Okey. Kita timbang. Dalam 40 ni berapa berat dia? Okey. Okey. 800 gram ke? Tapi Sensasi padu. 800 gram aja guys. Tapi alhamdulillah padu guys. Okay guys, untuk separuh masa pertama ni, ni hasil dia. Untuk separuh masa yang pertama lah kan. Sekarang ni jom kita pergi bergaduh. Sekarang ni jom kita pergi makan dulu. Kita berehat dulu Kita pergi rehat dulu. kita solat, makan, tenang-tenang. Kita tambah tenaga dulu. Alright. Jom kita tambah tenaga dulu. Haish. Tu tengok. Okey. Abang cerita. Tak nak cerita. Malu lah. Jom pergi makan dulu. Makan. Mantap. Simpan. Ini sorok. Ada. Ni nak tumpang sekali tak? Tumpang sekali. Mari. Tengok sikit. Oh, ini padu-padu tu. Padu. Kami yang besar kau lepas tadi. Tak besar lepas. Kurang hajar ni budak. Tapi lambat. Lambat. Nak balik ni baru dapat ni. Oh ya. Sama. Kami. Pagi memang tak ada lah. Pagi dia buat tak tahu. Lah, datanglah sini. Sini. Aduh. Orang dah becak-becak dah ni, tunggu orang ni. Becak-becau. Yalah. Oh, okey. Okey, kami bawa naik atas dulu kan? Alright. Okey. Jom guys, kita berhenti makan jap, kita rehat jap, tambah tenaga, lepas tu kita mulakan sesi petang balik. Kejap lagi sambung, okey? Sit back and layan. Buat. Tengok apa lauk? Ni bagi tak tengok. Alah, ayam masak apa ni? Ada Telur dadah. Ada ni. Ini kan. Tak ah. Lampu dia. Cili. King Aroy. Ha? King Aroy. Tingkap. Okey guys, jom untuk sesi petang ni kita tengok macam mana, ada hasil tak ada hasil. Agak-agak ada lah. Ni cuaca pun dah hujan ni. Golap lah tu.
tak apa. Fighter dia teruskan perjuangan. Jom. Dia teruskan perjuangan kita. Okay guys, kita mulakan sesi petang kita dengan kalimah bismillah. Fighter kita kasi letup. Aku nak dapat footage letupan ni. Angin kuat guys. Hujan. Hujan lobek, hujan tu. Kena. Alhamdulillah. Tak water. Ada rezeki dalam hujan. Alhamdulillah. Besar juga ni. Sauk. Alhamdulillah. Syukur. Jap. Kuat juga tu. Yelah, tak betul dalam hujan. Lagi naik lu Alhamdulillah, syukur. Good size. Dalam hujan guys. Alhamdulillah. Size. Kali ni dapat. Cumanya letup lah, tak ada. Ada pula langsung tu. Ada langsung tu. Ada tapi sikit. Letup kecil Memburu sebarau di dalam hujan. Mek. Ngap. Kasih letupan kerinduan. Tiga kilo cukup Tak tidur 3 hari tu. Punya happy je. Okey lah guys, hari pun dah gelap. Jadi tamatlah sudah sesi memburu hampala banglang kita untuk hari yang pertama. Okey, kita jumpa di hari yang kedua. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Malam ni punya dino, kau tengok macam mana? Padu tak padu? Padu tak padu? Barang dia. Padu mat Oh, steady mat. Kau ada tangan kiri tak? Tangan kanan. Buat sini lagi mat. Steady mat. Jom kita makan dulu guys.